Kenapa saya sangat aktif sampaikan ilmu emas ini kepada masyarakat? Baik tuan-puan, kalau tuan-puan lihat emas di tangan saya ini ialah seberat 1 dinar emas. 1 dinar emas saya dapatkan pada tahun 2018. Ketika itu saya masih seorang pelajar di Universiti Awam, harganya sekitar RM700. Apabila saya tahu manfaat emas ini yang boleh menjaga kewangan saya supaya tak mudah bocor, dan alhamdulillah 1 dinar emas ini harganya sekarang cecah RM2,000. Apabila saya mendapat manfaat dengan menabung emas, maka saya nak tuan-puan juga ambil kebaikan ini untuk menabung duit dengan kaedah alihkan ke dalam simpanan emas begini. Kalau tengok data daripada Bank Negara, lebih 50% rakyat kita tiada simpanan walau RM1,000. Jika tuan-puan dah berjaya menabung sekurangnya 1 dinar emas, bermaksud tuan-puan dah ada simpanan RM2,000 dan tuan-puan akan terkeluar daripada 50% rakyat Malaysia yang tiada simpanan walau RM1,000. Ini adalah asbab saya nak tuan-puan menabung emas dan kukuhkan kewangan tuan-puan dengan ada tabungan melalui emas. Kalau gaji tuan-puan sekitar RM2,000 hingga RM4,000, maka menabung 10% daripada gaji sangat mudah. Tetapi nak kekalkan tabungan tak mudah yang kita sangka. Sebab itu lebih 50% rakyat Malaysia tiada simpanan walau RM1,000 disebabkan nak menabur dalam bentuk duit sangat susah. Tapi kalau menabur dalam bentuk emas, ia perkara yang berbeza. Kalau manusia tengok emas, guru saya pesan, fitrah manusia suka kumpul emas itu lagi dan lagi. Dan bila kita tengok emas, kita merasa sayang nak jual emas. Kita nak kumpul emas tu lagi. Tak boleh berlanjut pasti pada emas. Saya dah pinkan video di bahagian atas cara nak bermula menabung emas. Kita tak sedar yang emas ini pun juga adalah duit dan nilainya akan naik jangka masa panjang. Kalau dulu 1 dinar emas harga RM700, sekarang 1 dinar emas RM2,000. Kalau saya masih menambah duit RM700 pada tahun 2018 dulu, mungkin sekarang duit saya dah tak ada sebab saya suka berbelanja. Tapi alhamdulillah, apabila saya tahu pasal ilmu emas ini, tabungan saya lebih bertahan, bahkan bertambah setiap bulan. Itulah fungsinya apabila kita tahu kebaikan menabung emas. Jadi kepada tuan-puan di luar sana, kalau ada ujian seperti saya, susah nak menambah duit, dah bekerja bertahun-tahun, maka tuan-puan kena cari ubatnya. Alihkan simpanan tuan-puan ke dalam bentuk emas fizikal begini.